Bagaimanakah period tekanan dibuat di dalam kilang? Tengok. Pakai mesin ini dulu. Okey. Ini mesin dulu. Tekan. Okey. Tekan mesin. Tekan. Okey. Siap. Tarik balik. Sudah jadi satu. Okey. Dan kasih polis dulu. Okey. Masuk mesin ini. Kali polis tepi dulu, kasih licin, kasih licin. Kalau tak nanti sangkut tangan susah. Ini kasih licin, siap. Okey, ini step kedua. Sudah licin, kasih polis tepi dulu. Kasih lubang. Okey, kasih lubang ini untuk apa? Untuk nanti kita nak pasang dia punya handle. Ini kasih lubang dulu. Okey, lagi satu lagi. Okey, kasih lubang, kasih ikat itu lubang. Ikat lubang ini. Okey, kasih pusing lagi. Kasih polis betul-betul. Kasih licin. Nampak ini? Wah, sudah kilat. Okey, ini ubat mesin kuat ini. Okey, tolak balik. Keluar. Wah, nampak ini. Poliuk ini sudah kilat. Kilat. Okey, lagi pun kasih polis sekali lagi. Nampak lagi kilat. Okey, siap ini. Kita kasih ikatkan ini handle dia. Dia punya handle. Okey, masuk lubang, ketatkan dulu. Okey, sudah siap handle ini. Kasih untuk guna ini. Kasih ketatkan lagi ini untuk ambil ini screwdriver. Kasih pusing lagi. Kasih ketat. Okey, siap. Taruh sikit ubat gel. Ini yang untuk kasih dia lagi kuat. Okey, pusing lagi. Okey. 1, 2, 3. Okey, siap. Ini lagi ikat 1 skru lagi. 2 skru lagi. 3 skru lagi. Kasih ketatkan. Pusing. Ketat, siap. Okey. Jadi, sudah boleh keluar kilang. Terima kasih. Siap. Mantap.